Ada bajet RM100,000, pilih ASB ataupun emas 999. Tahun 2020 dapat dividen 4.25%, menjadikan nilai pelaburan anda naik kepada RM104,250. Selepas 5 tahun sehingga tahun 2024, nilai pelaburan anda meningkat kepada RM127,438, iaitu keuntungan sebanyak RM27,438 ataupun 27.44% dalam tempoh 5 tahun. Jadi berbaloikah? Tidak. Dan jika modal RM100,000 anda tukar kepada emas fizikal pada 1 Januari 2019, harga untuk 1 gram emas adalah RM184. Bermakna anda boleh dapat emas sebanyak 543.4783 gram. Tahun 2020, harga emas meningkat kepada hampir 40%, yang ni kiraan selepas tolak zakat 2.5%, menjadikan nilai emas anda naik kepada RM139,450. Dan selepas 5 tahun, tahun 2024, nilai pelaburan anda akan meningkat kepada RM196,592, yang ni selepas tolak kiraan zakat 2.5% setiap tahun. Bermakna tuan-puan akan dapat keuntungan sebanyak RM96,592 ataupun 96.59% dalam tempoh 5 tahun dalam emas fizikal. Dan